Ni ada lagi satu cerita yang Ayub nak cerita kepada komen ni. Komen pernah minum Coca-Cola. Minum air Coca-Cola tu untuk tenaga. Jadi minum Coca-Cola ni jadi Ayub nak ceritalah asal-usul Coca-Cola ni, minuman Coca-Cola ni. Dia asal ni daripada Kuala Kangsar Perak. Bola-bola parit sana. Dari Kuala Kangsar. Ni cerita dia zaman dulu, zaman sejarah dulu, J.W.W. Bush. J.W. Bush ni dia daripada England lah mari ke Malaysia. Jadi dia pernah bawa satu minuman. Satu minuman ni dia bagilah rasa dekat orang Perak ni. Kan? Minuman tu dia rasa jadi dia bagilah dekat makcik ni seorang Perak. Dia kata, engkau minumlah air ni orang putih ni bagi. Engkau minumlah kohor-kohor lah. Jangan minum kopoh. Kan? Jadi kalau bahasa Kedah dia kata, hang minumlah pelan-pelan. Jadi orang Perak ni dia kata, kohor-kohor lah. Engkau minum tu kohor-kohor lah. Jadi bila besoknya J.W. Burns bawa lagi minum air tu. Jadi dia tanya kat kawan dia. Dia kata, air apa yang semalam aku minum tu? Dia kata, itu kan air kohor-kohor lah. Jadi bila dia kata air kohor lah, jadi J.W. Burns ni dengar. Bila dengar, dia kata, what is the drink you drink yesterday? Lepas tu orang parit ni kata, kohor-kohor lah. Jadi J.W. Burns dia kata, di balik England dia kata ada orang Perak, orang parit tu minum air ni, dia kata kohor-kohor lah. Jadi penghilang sana pun katalah, kalau macam tu kita bagi nama dia kohor-kohor lah. Coca-Cola. 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 Kohor-kohor lah. Itu cerita asal dia. Nama minuman kohor-kohor lah. Coca-Cola. Asalnya daripada Perak lah J.W. Bush yang bawa daripada England ke Malaysia ni. Itu cerita dia. Tak jumpanya yo. Hei Mika ni mana kemau ni macam tu.